This post credit scene dalam filem Thunderbolt, saya ada satu teori yang sangat liar. Jom kita bincang. Saya dapat rasa dalam spaceship yang dah masuk ke dalam interdimension 616 ni, saya dapat rasa dalam tu bukan Fantastic Four. Sebab apa? Hear me out. Saya ada jumpa satu teori ni. Teori ni mengatakan bahawa dalam ending Fantastic Four nanti, yang dalam spaceship tu ialah watak ni, Victor Von Doom. Okey kan, ni watak ni yang dalam spaceship ni. Sebab apa dia buat teori macam tu? Mungkin boleh jadi satu cliffhanger yang gila punya. Maksudnya dekat sini perlu pernah tengok satu movie tu yang pasal ada alien dalam spaceship tu kan. Lepas tu bila dia orang nak evacuate daripada spaceship space station tu, dia ada dua kapsul. Satu kapsul turun ke bumi, satu kapsul memang dia nak buang ke angkasa lepas lah. Rupanya yang kapsul turun ke bumi tu ialah alien. Yang diorang buang ke angkasa lepas tu yang